Jadi, ya. Betul kau dapat makan penuh? Ya, jangan. Boleh tak? Nanti aku belajar kau makan dekat sini. Okey, bye. Nurin, ya ke kau dapat 100? Ya? Kau tipu kan? Ada. Apa salahku? Weh, kau nak tahu tak Nurin tu kena tidur dalam exam? Serius lah? Ya. Hei, korang nak tahu tak? Nurin tu meniru dalam exam. Ya. Serius? Lihat dengan korang boleh? Apa kau tak nak makan dengan aku? Assalamualaikum. Ni Mak Nurin ke? Kenapa Nurin tak datang ke sekolah? Sila masuk. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Sebenarnya kan cikgu, Nurin tak meniru pun. Fatihah yang keluarkan fitnah. Ish. Ya ke? Betul? Cikgu tak percaya Fatihah akan buat macam ni. Ni bukti dia. Tak apa. Nanti cikgu akan cakap dengan Fatihah. Okay, terima kasih cikgu. Alia, awak tahu tak? Nurin tak datang ke sekolah sebab dia kena fitnah dengan rakan-rakannya. Ya ke? Betul. Saya rasa lebih baik kalau awak boleh bercakap dengan dia untuk tunjuk dia. Saya kan tahu saya bertanya. Sama-sama. Nurin cakaplah tentang perasaan awak. Awak dah lama dah tak datang sekolah. Saya bimbang dengan awak. Saya tak datang sekolah sebab saya trauma, saya depresi, saya takut dan saya yang selalu di sekolah. Tak ada siapa nak kawan saya, tak ada siapa nak panggang dengan saya. Mereka asyik pada rendah pada saya disebabkan fitnah yang ditimbulkan. Saya dah fikir macam tu saja. Awak teruskan dulu. Walaupun dan fitnah awak tu memang fitnah dan bukan benar. Nanti waktu masa depan awak akan lupakan tentang itu. So awak kena teruskan tu. Jangan fikirkan tentang yang fitnah tu. Baik cikgu, saya cuba lupakan situ. Terima kasih cikgu. Terima kasih.